Selamat datang ke Majlis Sandapan Diraja UTM Royal Gala Dinner 2024. 2024. Jumlah sumbangan yang telah diterima oleh UTM adalah sebanyak 64 juta yang datangnya daripada kerajaan, syarikat korporat, industri, individu, alumni dan juga staf. Sumbangan yang telah diterima sebelum ini, UTM telah berjaya menganugerahkan 883 beasiswa endowment menerusi pelbagai beasiswa endowment UTM kepada pelajar UTM. Sumbangan ini amat besar artinya buat warga universiti serta ahli komuniti yang berkeperluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam sesi podcast khas yang bertajuk Di Sebalik Royal Gala Dinner atau RGD 2026. Ke manakah sumbangan anda? Okay, bersama saya Dr. Siti Sofiyati Yohanis selaku moderator anda pada hari ini. Okay, untuk sesi kali ini kita amat bertuah kerana bersama kita yang berusaha Profesor Dr. Yusof Bun atau nama famousnya Prof YB, pengurusi bahagian pemajuan universiti, Jabatan Timbalan NAB Chancellor Pembangunan merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa RGD 2026. Selamat datang Prof. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih Dr. Siti Sofiyati. Terima kasih Prof. Baik Prof, kita boleh mulakan sesi podcast kita ya. Kita mulakan dengan soalan yang asas dahulu ya. Mungkin ramai yang pernah dengar tentang Royal Gala Dinner sebab dah berlaku beberapa tahun yang lepas. Tetapi mungkin ramai yang belum faham apakah RGD ni, apakah inspirasinya, objektifnya. Prof boleh tak kongsikan secara ringkas ya, apakah sebenarnya RGD dan mengapa ia penting kepada UTM? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Siti Sofiyati ya, selaku moderator dalam sesi podcast tengah hari ini. Jadi berkaitan tentang sejarah UTM Royal Gala Dinner ini, jadi saya terlebih dahulu ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya telah diberikan peluang dan ruang dan peluang sebenarnya antara yang terlibat daripada UTM Royal Gala Dinner yang pertama. Jadi untuk makluman semua bahawa UTM Royal Gala Dinner pertama telah diadakan pada 2017 ya, dan Royal Gala Dinner adalah satu event universiti bagi pengumpulan dana bagi kita katakan untuk membantu pengumpulan dana untuk membantu pelajar B40 UTM untuk penyelidikan, untuk pembelajaran dan bermacam-macam lagi
keperluan pelajar kita, staf dan juga masyarakat. Jadi untuk maklumat semua, UTM Royal Galadina ini telah dipersetujui pada peringkat universiti untuk dilaksanakan secara 2 tahunan. Maknanya 2 tahun sekali. Sebab tu dimulakan pada tahun 2017, iaitu kita laksanakan yang pertama itu di Ballroom Residensi UTM Kuala Lumpur. Kemudian diikuti 2 tahun kemudian di Marriott Putrajaya. Kemudian sepatutnya pada 2021 yang ketiga, tetapi disebabkan pada masa itu masalah, bukan saja masalah negara tapi masalah dunia, iaitu COVID, yang menyebabkan pergerakan terhad, aktiviti luar tak dapat dijalankan, maka telah ditunda untuk RGD yang ketiga yang sepatutnya pada 2021 dilaksanakan pada 2022 dan dilaksanakan di Persada Johor Bahru. Dan kemudian diteruskan lagi kepada RGD 2024. Kita laksanakan kembali ke Marriott Hotel Putrajaya, dan insya-Allah pada tahun ini untuk UTM RGD yang kelima 2026 akan dilaksanakan di Mandarin Oriental Hotel Kuala Lumpur. Jadi dari segi objektif ataupun tujuan, seperti yang telah saya maklumkan tadi, ini merupakan inisiatif universiti untuk mengumpulkan dana bagi menampung ataupun membantu keperluan terutamanya kepada pelajar dan juga kepada staf, kepada masyarakat sekitar yang memerlukan. Jadi untuk makluman semua, jadi sebenarnya kenapa UTM RGD ini kita mulakan pada 2017? Sebenarnya dia ada kaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara pada 2015 hingga 2025, iaitu dengan keluarnya yang biasa kita sebut sebagai Purple Book ataupun buku jingga. Ini khusus untuk pendidikan tinggi, yang mana di dalam Purple Book tersebut dengan jelas dan nyata mengatakan bahawa universiti harus mula mencari dana sendiri, dan mulai daripada Pelan Induk Pembangunan Tinggi 2015-2025 tersebut, maksudnya institusi pengajian tinggi tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kerajaan, dan dengan jelas di dalam Purple Book tersebut menyatakan bahawa kerajaan akan mula memotong bajet kepada universiti dan termasuklah UTM. Tapi kita alhamdulillah di pihak UTM kita sangat katakan proaktif tentang perkara tersebut, dan kita mulakan untuk mengumpulkan dana, dan salah satu daripada usaha pengumpulan dana itu adalah mengadakan program 2 tahunan, iaitu UTM Royal Galadina yang saya katakan tadi kita mulakan pada tahun 2017, dan 2026 adalah insya-Allah untuk kali yang kelima, dan kita sama-sama berdoa lah mudah-mudahan UTM Royal Galadina 2026 yang kelima ini dapat dilaksanakan lebih berjaya lagi berbanding tahun-tahun sebelumnya, terutamanya dari segi pengumpulan dana. Jadi alhamdulillah kalau dari segi pengalaman penganjuran UTM Royal Galadina dari pertama sehingga keempat, memang dia terus meningkat dari segi pengumpulan dananya. Jadi untuk makluman kepada semua, Dr. Siti Sofiyati, jadi kalau 2000 yang keempat pada tahun 2024 sebenarnya kita mensasarkan pengumpulan dana itu adalah sebanyak 3 juta ringgit daripada UTM Royal Galadina 2024. Tapi alhamdulillah dengan komitmen ini bukan saja dari segi daripada penganjur, tapi juga kepada komitmen daripada pihak yang menghulurkan sumbangan dana. Jadi untuk 2024 daripada target 3 juta kita telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak 6.4 juta. Jadi artinya dia melebihi daripada apa yang kita jangkakan, dan untuk itu juga kita harapkan pada 2026 ni dengan kerjasama semua pihak, ianya dapat kita mudah-mudahan UTM dapat mengumpulkan dana lebih daripada itu, dan mungkin kita mengharapkan dari usaha semua pihak, kalau katakan pada 2024 kita berjaya mengumpulkan daripada UTM RGD ini 6.4 juta, mungkin boleh mencapai kepada RM 10 juta pada 2026. Seperti yang saya katakan tadi,
Ya, ini adalah kerjasama semua pihak. Jadi kalau dari segi sejarah, saya rasa satu program yang sangat baik UTM Royal Gala Dinner ini adalah dia selari dengan nilai utama UTM, iaitu sinergi. Ya, jadi UTM RGD ini dilaksanakan secara bersinergi. Semua jabatan yang ada di UTM. Jadi semua terlibat, semua menyokong untuk melaksanakan satu program yang besar, terutamanya dalam aspek pendanaan, dana universiti, dan insya-Allah dari segi dapatan daripada sumbangan-sumbangan tersebut akan juga dinikmati oleh semua pihak yang ada di UTM berdasarkan keperluan ataupun objektif yang telah ditetapkan. Baik. Okay. Baik, menarik Prof. So, jadi RGD ini bukan majlis biasa-biasa sahajalah. Ia adalah satu platform yang memberi impak yang besar kepada UTM dan pelajar lah terutamanya. So, Prof, mungkin persoalan utama kepada masyarakat. Tadi Prof sebut kita dapat berjuta-juta sumbangan. Kemanakah sumbangan itu disalurkan, bagaimana ia disalurkan, dan siapakah yang mendapat manfaat daripada sumbangan ini? Prof. Okey, terima kasih Dr. Siti Sofiati. Seperti yang saya katakan tadi lah, pada peringkat awal objektif pengumpulan dana ini adalah untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan, terutamanya kepada pelajar UTM, dan pelajar UTM ini tentulah pelajar B40. Dan kita pun sedia maklum sebenarnya pelajar B40 ini sebenarnya bukan saja di UTM tetapi di mana-mana institusi pendidikan tinggi menghadapi masalah yang sama. Dan kalau kita lihat dari segi rekod sebenarnya jumlah pelajar B40 UTM ini adalah lebih kurang hampir 60%. Berarti lebih besar, lebih banyak sebenarnya pelajar UTM ini adalah pelajar yang memerlukan bantuan sebenarnya. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi pada peringkat awal, mulai dalam pelan induk pembangunan pendidikan tinggi, jadi sebenarnya bajet kepada universiti dah mula dikurangkan, tapi dalam masa yang sama keperluan pembiayaan itu terus meningkat. Jadi sebab tu dia memerlukan, kita katakan, kreativiti dan inisiatif universiti. Bagaimana untuk kita dapat menampung keperluan-keperluan tersebut, terutamanya saya katakan tadi adalah keperluan pelajar B40, sebab tidak ada bajet untuk membantu para pelajar ini. Jadi sebab itulah berdasarkan kepada inisiatif universiti, khususnya UTM, kita cuba mengumpulkan dana, mencari dana untuk saya katakan tadi menampung keperluan tersebut. Tetapi bukan saja kepada pelajar B40 sebenarnya. Pelajar B40 ini kita tahulah memang kita katakan untuk dia menjalani kehidupan di kampus memang menghadapi masalah dari segi kewangan. Tetapi dalam masa yang sama juga sebenarnya dana-dana ini juga akan digunakan nanti membantu keperluan pelajar yang memerlukan. Antara contoh saya katakan ada pelajar yang tak sangka mungkin dia bukan B40, tetapi kita katakan dari segi musibah, ujian, pelajar ni berbeza-beza. Sebab tu dana endowment juga akan digunakan untuk contohnya bagi pelajar yang menghidap penyakit kronik dan memerlukan bantuan. Jadi pada peringkat saya katakan tadi, peringkat universiti memang tidak ada bajet seperti itu. Jadi sebab tu daripada peringkat awal lagi kita dah mengumpulkan dana. Jadi apabila sampai masanya ada pelajar yang memerlukan, katakan untuk kos dia pembedahan, rawatan dan sebagainya, jadi kita boleh menggunakan sebahagian daripada dana yang ada dalam tabung endowment yang telah kita kumpulkan. Dan bukan itu saja, jadi kalau kita ada pengalaman seperti ketika COVID, kalau kita masih ingat ketika COVID dahulu, maksudnya semua secara online. Jadi pelajar-pelajar semua kena ada peranti yang sesuai untuk belajar secara online. Tapi saya katakan tadi berdasarkan pengalaman kita, ada juga pelajar kita yang tidak ada kemampuan. Mereka belajar di universiti pun dia tidak ada peranti, laptop dan sebagainya. Jadi sebab itulah kalau berdasarkan pengalaman saya nak share, itu antaranya kita gunakan, kita memberi pinjaman komputer riba kepada pelajar-pelajar yang tidak ada kemudahan ini supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin walaupun dilaksanakan secara online.
Okey, jadi sebab tu kita melihat perkara-perkara ini, sebab tu biasalah dalam pepatah Melayu ada mengatakan sebelum hujan sediakan payung. Sebab bantuan tu kita tak tahu keperluan tu apa, jadi kalau kita dah bersedia dengan pengumpulan dana, jadi pada masa yang diperlukan, jadi untuk mudah kita menyalurkan bantuan tersebut sebab kita dah ready, kita dah bersedia. Dan begitu juga kalau kita lihat bukan saja tadi peranti, ketika COVID juga ada bantuan untuk kita katakan keselamatan makanan dan sebagainya. Dan untuk makluman juga sebenarnya mungkin kepada yang mengikuti secara online, sebenarnya kita nampak macam okey. Sebenarnya di UTM ni ada pelajar-pelajar juga yang sangat memerlukan bantuan sehingga untuk keperluan harian pun tidak dapat ditanggung. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh masalah ekonomi ataupun masalah ekonomi ataupun keuangan keluarga. Sebab itulah endowment juga melalui ini kita ada memberikan bantuan sara hidup kepada pelajar-pelajar yang memerlukan dan yang terpilih untuk membantu mereka. Untuk membantu mereka meneruskan pengajian di UTM dengan selesa. Jadi kalau mereka, sebab untuk maklumanlah, saya sendiri secara peribadi ada menerima satu masa ada laporan orang mengadu mengatakan bahawa ada pelajar yang dah 3 hari tak makan. Tak makan ni disebabkan apa? Disebabkan oleh tidak ada kemampuan. Mana keluarga pun kita tahu, keluarga pelajar UTM pun ada yang terlalu susah sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau kita ada dana-dana ni, kita boleh salurkan kepada mereka. Dan untuk yang lain juga sebenarnya dari semasa ke semasa kita sentiasa memberikan bantuan kepada pelajar. Contohnya seperti penyediaan makanan kering di kabinet, carrying cabinet, yang mana carrying cabinet itu diuruskan oleh Jabatan Timbalan dan Siasan Awal Pelajar, tetapi dari segi keperluan barang-barangan itu disalurkan daripada unit endowment, sebab dana yang kita ada, itu belum lagi yang lain-lain lah, seperti kalau pelajar, contohnya kita juga ada memberikan bantuan pelajar yang dengan kedaifan tu, dia terpaksa duduk di rumah yang tidak begitu layak untuk dihuni, dan dengan dana yang kita ada kita boleh salurkan untuk membantu sebahagian untuk memberikan ataupun menjadikan tempat kediaman itu lebih layak untuk diduduki. Dan ini semua melibatkan pelajar UTM. Jadi sebab tu kita melihat kebajikan pelajar ini bukan saja masa dia belum masuk UTM, masa dia belajar dan sebagainya, tetapi universiti juga bertanggungjawab untuk yang disebut kita katakan sebagai menjaga kemaslahatan pelajar kita. Dan begitu juga bukan sahaja pelajar tetapi juga kepada masyarakat lah yang memerlukan. Jadi kita sentiasa lah cuba membantu. Sebab tu keberadaan universiti harus dirasai. Harus dirasai. Sebab tu dalam keadaan-keadaan tertentu kita juga memberikan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan berdasarkan kemampuan yang kita ada lah. Jadi sebab itulah universiti perlu menambah dari segi dana tu tadi, sehingga apabila dana tu banyak, maka kita boleh membantu pelbagai pihak dengan pelbagai bentuk. Jadi itu sebenarnya kenapa pengumpulan dana termasuklah daripada program UTM Royal Gala ini sangat perlu dilaksanakan oleh pihak universiti. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dengan kejayaan itu, dia terus berkembang daripada pertama pada 2017 diteruskan sehingga 2026 untuk kali yang kelima. Baik Prof. Nampaklah memang kita memerlukan sumbangan daripada orang ramai untuk membantu, terutamanya kepada pelajar-pelajar kita yang memerlukanlah. Saya ingin menyentuh satu perkara yang menarik mengenai inisiatif RGD ni. Kalau kita pergi ke website RGD, terdapat package RGD.
apakah sebenarnya package sumbangan ni yang ditawarkan bawah RGD, dan pada masa yang sama terdapat juga inisiatif penamaan ruang dan fasiliti di UTM. Boleh Prof jelaskan sedikitlah mengenai package ni dan apakah inisiatif daripada inisiatif program penamaan ruang yang kita buat sekali dengan RGD ni. Okey, terima kasih Dr. Siti Sopiati. Cuma saya nak jelaskan sedikit terutamanya kepada yang mengikuti program ini lah. Jadi UTM Royal Galadina bukan macam yang di luar. Biasanya buat program, membuat kutipan, membuat jualan meja. UTM Royal Galadina tidak seperti itu. Tapi UTM Royal Galadina dilaksanakan adalah untuk meraihkan. Kita buat adalah untuk meraihkan penyumbang-penyumbang. Sebab tu dia beza dia punya konsep tu. Bukan kita menjual meja, dan daripada jualan tu kita. Tapi UTM Royal Galadina adalah satu malam 2 tahun sekali untuk kita meraihkan penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang kepada UTM. Jadi yang diraihkan itu ialah selepas Royal Galadina sebelumnya, iaitu kita katakan kalau yang ni yang kelima, insya-Allah pada 15 Ogos 2026. Jadi selepas daripada Royal Galadina yang keempat pada 2024 dulu, sumbang-sumbang yang menyumbang tu kita dalam rekod kita dan kita akan raihkan pada malam yang berkenaan. Okey. Jadi tentang saya katakan kalau ditanya tadi tentang package, sebenarnya bukan package. Jadi sebenarnya kita ada meletakkan bergantung pada sumbangan, bukan dia beli meja tapi sumbangan. Jadi sebab tu bagi mereka, contohnya yang paling tinggi kita rasakan sekurang-kurangnya adalah 500,000. 500,000. Sebab 500,000 ni nanti antaranya lah kita dia punya ni, siapa yang 500,000 ni kita untuk menghargai sebenarnya. Mereka akan duduk bersama dengan tuanku lah. Tuanku Chancellor UTM. InsyaAllah UTM Royal Galadina dari pertama sehingga yang kelima ini akan bersama dengan Chancellor UTM yang sekarang juga merupakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong lah, iaitu Raja Zaria Sofia. Jadi seperti yang lalu, maknanya yang besar ni kita tempatkan untuk duduk semeja dalam majlis tersebut. Dan selain daripada itu ada yang lain-lain lah, inisiatif. Dan tentang tadi dikatakan penamaan, dan penamaan ini juga adalah satu kita katakan penghargaan yang diberikan oleh universiti kepada penyumbang UTM. Pada penyumbang-penyumbang UTM, bukan saja dalam malam Royal Galadina itu diraihkan, dan kalau yang ada tertentu tu saya kata yang utama tu tadi dapat duduk bersama semeja, yang lain juga dapat juga duduk, tapi duduk yang bergantung kepada jumlah sumbangan, ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh. Jadi penamaan itu adalah sebagai satu lagi penghargaan, sebab alhamdulillah UTM adalah universiti yang sangat menghargai, mengingati penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang dana kepada UTM. Jadi sebab itulah kita bersedia untuk memberikan penamaan ruang-ruang tertentu dalam jangka masa tertentu. Tapi penamaan ini tak secara automatik. Ini saya nak ni sebab berdasarkan pengalaman saya sendiri lah, bila berhadapan dengan penyumbang ni dia macam-macam. Ada penyumbang yang mungkin dia nak mempromosi dan sebagainya, dia nak nama. Tapi ada juga yang lillahi ta'ala. Saya dah jumpa penyumbang yang lillahi ta'ala ni sampai bukan saja penamaan, untuk pengecualian cukai pun dia tak ada. Dia kata tak apa, dia dah helah menyumbang. Sebab tu saya katakan kita bergantung kepada penyumbang kita lah. Sebab tu kita sebagai pihak pengurus dana, kita kena tanya. Sebab kita tak nak nanti apabila kita berbuat sesuatu yang tidak disenangi, jadi nanti akan menyebabkan dia rasa tak seronok. Jadi seperti biasa penamaan dan sebagainya pun kita kena bincang dulu, dia bersetuju ke tidak, kan? Tapi kalau company biasanya dia suka, sebab satu lagi untuk mempromosikan syarikat dia. Tapi kalau yang individu biasanya walaupun banyak berjuta-juta, tapi dia kata dia menyumbang itu kerana lillahi ta'ala. Jadi tak payah nama, tak payah cukai dan sebagainya. Jadi dia punya cukai tu mungkin dia yakin dan percaya
dia akan dapat di sana nanti. Jadi sebab itulah saya katakan tadi, kita antara universiti yang maknanya sangat menghargai penyumbang. Sebab tu kalau kita lihat, alhamdulillah, kita antara institusi pendidikan universiti yang agak mudah untuk mendapat sumbangan daripada pihak luar. Sama ada dari segi individu, syarikat, korporat. Termasuklah di sini untuk saya nak maklumkan juga, nak ucapkan terima kasih juga sebab sumbangan kepada UTM ni banyak juga datangnya daripada alumni UTM. Jadi terima kasih kepada alumni UTM. Ini merupakan salah satu kita katakan sebagai usaha alumni untuk menghargai atau kembali kepada alma mater mereka dulu. Okey. Betul, Prof. Saya sendiri adalah alumni UTM. Untuk makluman semua, UTM ada lebih 250,000 alumni. Kalau kita dapat kutip RM1 daripada mereka, memang dapat banyak juga tu, Prof. Okey, sebagai penutup, Prof, kita dah hampir ke masa kita. Apakah mesej Prof kepada masyarakat yang ingin menyumbang kepada RGT 2026 dan kepada UTM lah secara umumnya? Okey, terima kasih Dr. Sofia. Sekali lagi, kita sangat mengalu-alukan kepada semua pihak, sama ada pelajar kita sendiri. Jangan kata kita bantu pelajar, tak ada pelajar menyumbang. Sebab pelajar kita juga, kalau saya yakin dan percaya ada 20% ke 50% itu adalah yang T20. Dan ada juga yang memberikan sumbangan walaupun dia masih pelajar. Walaupun kita punya ni besar nak bantu pelajar yang B40, tetapi ada juga pelajar kita yang juga menyumbang. Selain daripada itu, kepada staf UTM, kemudian alumni, masyarakat korporat, untuk terus menyumbang ke UTM, terutamanya saya rasakan tadi jelas, saya dah katakan jelas, pengumpulan dana oleh UTM ini adalah untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan, terutamanya bagi pelajar B40. Selain daripada itu dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk sara hidup, dalam bentuk dalam kecemasan, dalam bentuk kemudahan pembelajaran mereka, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain lah, dalam bentuk-bentuk yang lain macam saya katakan tadi, bantuan untuk rawatan sekiranya pelajar menghadapi penyakit, dan juga kepada alumni pun kita pernah bantu, kita pun ada bantu juga, yang memerlukan bantuan lah, dan juga kepada masyarakat sekitar kita lah yang memerlukan bantuan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita mengharapkan semua pihak untuk terus menyumbang kepada UTM, tak kira sedikit ataupun besar, kita sangat mengalu-alukan. Cuma di sini saya selalu mengingatkanlah, terutama kepada diri saya sendiri, sebab apabila kita meninggal dunia ini hanya 3 perkara yang kita bawa. Ini bagi orang Islam, umat Islam, kita kena percaya, iaitu pertama adalah sedekah jariah, kedua adalah ilmu yang dipergunakan, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang sentiasa mendoakan. Jadi kita harap-haraplah, jadi kalau sedekah tu memang dari kita lah, dan juga ini kalau yang anak soleh tu kepada anak kita lah, mudah-mudahan dengan didikan kita dia boleh mendoakan kita. Tetapi yang saya nak sentuh berkaitan dengan yang kita bincangkan hari ini adalah maknanya manfaat sedekah itu sendiri, dan itu adalah saham akhirat kita lah. Sebab tu tak kira RM1 ke RM2 ke RM1 juta ke RM10 juta, jadi kita mulakanlah ataupun biasakan dengan bersedekah, dan khususnya sedekah itu kepada Universiti Teknologi Malaysia. Yang saya katakan tadi, manfaat apa tujuan pengumpulan dana itu adalah untuk membantu, digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Okey. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian yang sangat bermakna. Untuk maklumat semua, maklumat mengenai UTM Royal Gala Dinner boleh dilihat, didapati di website royalgaladinner.utm.my, dan juga anda boleh terus membuat sumbangan melalui QR code yang sini ada dipaparkan di skrin, dan juga boleh kepada staf UTM boleh juga menggunakan UTM Smart di bawah Foundation Charity itu. Okey, sebagai penutup, saya ingin tutup dengan kata, sumbangan anda bukan sekadar angka, tetapi peluang dan harapan kepada masa hadapan.
Okey, sekian saya Siti Sofiayati Yohanis daripada Seksyen Dana Endowment UTM Johor Bahru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.